Okey, salah satu punca kenapa bila kita yang radiator okey, cuma gasket head cepat tendang. Okey, salah satu punca kenapa sebab ni wastegate. Okey, wastegate. Wastegate ni dia tebuk dekat sini aja. Dekat piston nombor 4. Piston nombor 4. Okey. Bermaksud wastegate ni dia mengawal boost. Dia mengawal boost. Okey, kalau kita letak rate 1 bar, dia akan 1 bar. Kalau kita letak 0.5, dia akan set 0.5. Jadi dia cuma wastegate ni cuma buang waste dekat nombor 4. Tapi yang ini dia masih lagi duduk sama. Dia tak buang lah. Jadi bila 3 ni masih dia tak buang, boost masuk, tapi yang buangnya yang ini saja. Dia akan jadi tak balance lah. Jadi exhaust temperature untuk 1, 2, 3 dia akan lebih panas berbanding nombor 4. Tu punca. Jadi kalau boleh, bukan kalau boleh, spek dia memang kita kena ambil dekat kolektor. Dekat 1, 2, 3, 4 dekat situlah kita kena buat wastegate. Kalau yang twin screw, kalau dia ada 2, bermaksud piston nombor 1, 4 kita kena letak 1 wastegate. 2 dan 3 kita kena letak 1 wastegate. Nampak Okey, so dapat sesuatu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe turbo.com. Mantap.